gift. Letak bekas door gift. Nanti dalam ni kita taruh kek. Taruh kek dalam ni. Untuk bagi tetamu kan. Buat door gift. Bekas door gift ni buat siap-siap. InsyaAllah. Ada lagi nak kena buat ni. Siap-siap ambil lagi ni. Untuk door gift. Kotak-kotak ni. Silap-silap. Inilah untuk taruh door gift. Bubuh taruh buat siap-siap. Dia punya Tupperware ni dah bawa alas. Taruh alas semua. Ni nak taruh kek nanti. Taruh kek dalam dia. Alhamdulillah. Ada lagi nak kena